Hello, Assalamualaikum. Salam. Farah ke? Ya. Farah, Din. Ah. Farah, awak lahir bila? Tarikh lahir awak? 1994. Bulan? Bulan 10. Oh, maksudnya sekarang ni awak tak genap 18 lagi lah kan? Oh, sebab kalau awak tak lepas lagi 18, kami tak boleh lah nak bagi awak pas tayangan ni. Sebab awak tak cukup umur. Ya ke? Kenapa? Sebab awak tak cukup umur. Macam mana tu? Kenapa macam tu juga? Okay, tak apa. Awak cakap dengan ni ada orang promotion marketing apa semua ni. Awak cakap dengan dia kalau awak nak sangat, awak bagi tahulah umur awak dah apa 19 ke. Awak tipu sikit dalam 92 ke Okey. Betul lepas ke cakap dengan dia. Okey. Halo? Hello? Halo, ni pemenang ya? Ya. Nama? Nama Farah. Umur sekarang berapa? 19. 19. 19. 19 betul tak tipu Tapi kalau ikut IC 94 ni maknanya 18. Awak dah tipu ni. Macam mana ni? Sebab dia yang suruh. Din yang suruh. Din dengan awak ada apa-apa hubungan ke? Tak ada. Saya tak ada kena-mengena dengan Din. Habis tu Din suruh awak tipu. Kenapa lah? Boleh lah saya menang. Tak boleh. Memang tak boleh. Awak pun kita dah check nama Farah binti Muhammad Adan sebentar. Saya check. Yes, awak dah pernah menang lah dengan Hot. Tahun lepas Pula tu sekarang awak menipu kan? Sebab dia yang suruh. Minta maaf lah. Ini etika pekerjaan kita orang. Din pun akan dikenakan tindakan undang-undang juga lah ni. Saya tak tahulah awak dengan dia ada apa-apa hubungan ke. Saya tak ada apa-apa dengan Din. Sebentar, saya nak... Din! Din! Kau jangan pergi mana-mana Kakak. Kau jangan pergi mana-mana. Kau tunggu. Aku lapor pada bos. Hello, Farah. Ya. Kenapa awak kata saya yang suruh awak cakap? Sebab dia boleh cek IC saya. Saya tak nak tipu lagi. Aduh, awak cakap lah saya salah tulis. Mana saya tahu. Habis tu kalau dia minta IC sebenar macam mana saya nak bagi nombor pun. Alah, awak cakap lah awak 91 ke 9110 ke. Aduh, awak dah cakap saya yang suruh awak tipu. Sekejap. Hello. Hello. Okey, nombor IC. Nombor IC 93 Okey. 1 14 20. Nama awak Jimmy Lee Hui. Bukan lah. Ni IC Jimmy Lee Hui. Ni IC siapa sebenarnya? Jangan berdolak dalik. Dan Din yang suruh tipu lagi. Din suruh tipu lagi. Awak nak lepas ke tak nak ni? Nak. Habis tu kenapa menipu saya dah 2 kali berturut-turut pula tu awak tipu saya? Din yang suruh. Din. Tapi awak yang menipu. Saya tak dengar pun Din nak suruh tipu saya ke apa ke. Ya, Din yang cakap kenapa bagi umur sebenar cakap dia salah tulis nombor IC saya ke apa ke. Saya cakap lah macam tu. Habis macam mana ni? Macam mana? Macam tu lah. Habis kalau Din cakap awak dah terkena panggil hangit? Bodoh. Bangang. Bodoh.